Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi al-Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Thumma ila arwah kafatil anbiya wal mursalin. Thumma ila arwah kulli masyayikhina kulli ahli silsilatin naqshabandiyyati qaddasallahu asrarahum ajma'in. Thumma ila arwah jami'il muslimin min masyariqil ardi ila magharibiha. Khususan ila arwah ma'arifi kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa azwajihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Maka berapa kita? Berapa? 57. Oh ya, wahdaniyah. Baik, sedang jemaah dirahmati Allah sekalian, pelajaran kita muka surat 57, Aqidatun Najin, wahdaniyah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kata musannif rahimahullahu ta'ala, wal wahdaniyatu ay la thaniya lahu ta'ala fi dhatihi wala fi sifatihi wala fi af'alihi. Artinya, yang keenam daripada sifat yang wajib bagi Allah Ta'ala itu wahdaniyah. Artinya esa pada zatnya, dan esa pada sifatnya, dan esa pada perbuatannya. Kerana diambil daripada tafsir musannif itu, dan diketahui daripada yang demikian itu bahawa segala bahagian wahdaniyah itu tiga. Pertama, wahdaniyah pada zat, dan maknanya ketiadaan bersusun pada zat seperti berjisim yang menerima bahagi, dan tiada pula bagi seorang zatnya seperti zat Allah, dan tiada pula jauhar al-fardi, dan tiada kita ketahui akan hakikatnya hingga di akhirat sekalipun, tatkala melihat dia oleh segala orang mukmin. Maka iaitu ibarat daripada nafi kam muttasil pada zat. Artinya tiada dapat zatnya itu dibelah atau dikerat, dan nafi pula kam munfasil pada zat, dan iaitu tiada ada zat yang lainnya itu seumpama zat Allah. Dan kedua, wahdaniyah pada sifat, dan maknanya tiada berbilang-bilang sifat bagi zat yang suci daripada satu jenis, seperti ada baginya dua qadrah atau lebih banyaknya, dan dua iradah, dan dua ilmu atau lebih banyaknya, dan tiada bagi orang yang lainnya sifat seperti sifatnya, seperti adalah bagi orang lain qudrat seperti qudrat Allah Ta'ala. Dan ada pun bahawa ada baginya yang lainnya qudrat tiada seperti qudratnya Ta'ala, maka tiada memberi mudarat ia, seperti bahawa adalah bagi yang lainnya itu qudrat yang tiada memberi bekas, maka iaitu muafakat pada nama qudrat jua, tetapi antara dua qudrat itu bersalahan pada hakikatnya. Kias olehmu pada segala sifat yang lain.
yang sah diitlakkan pada hambanya, maka iaitu ibarat daripada nafi kam muttasil pada sifat, iaitu berbilang-bilang sifat bagi zat muqaddasah daripada jenis yang satu, seperti barang yang telah lalu sebutnya. Dan ibarat daripada menafikan kam munfasil pada sifat, dan iaitu sebut sifat bagi yang lain daripada Allah Ta'ala, seperti sifat Allah Ta'ala seperti yang telah lalu sebut. Dan ketiga, wahdaniyah pada perbuatan, dan maknanya tiada sebut fi'il perbuatan bagi yang lain daripada Allah Ta'ala, dan tiada bersekutu yang lain daripada Allah Ta'ala bagi Allah pada perbuatannya. Maka iaitu ibarat daripada nafi kam munfasil pada perbuatan, iaitu sebut perbuatan bagi yang lain daripada Allah Ta'ala, seperti bahawa ada bagi api itu memberi bekas pada menghanguskan. Maka tiada ternafi kam muttasil pada perbuatan dengan wahdaniyatul af'al jika ditaswirkan, digambarkan dengan berbilang-bilang af'al, kerana af'al Allah itu amat banyak. Dan jika ditaswirkan dengan bahawa tiada berbuat suatu perbuatan melainkan bersekutu akan dia oleh yang lain padanya, maka itu iaitu itu akan dia oleh yang lain daripadanya, maka itu dinafikan pula dengan wahdaniyah pada perbuatan, seperti dijadikan bagi api itu kuat, dan sebab demikian kuat itu memberi bekas pada barang yang menyertai dia. Dan seperti adalah bagi hamba itu qudrat yang beri bekas pada berbuat taat dan maksiat, maka segala kam itu iaitu kam muttasil dan munfasil pada zat, kam muttasil dan munfasil pada sifat, kam munfasil pada af'al, demikian lagi kam muttasil pada af'al. Jika ditaswirkan dengan bahawa ia berbuat suatu, ada orang yang bersekutu akan dia padanya, sekaliannya itu dinafikan dengan wahdaniyah, maka wajib kita i'tikad bahawa Allah Ta'ala itu esa pada zat, esa pada sifatnya, dan esa pada af'alnya. Maka hakikatnya itu majhul, yang ini tidak dapat kita ketahui akan hakikatnya, maka kita serahkan pengetahuan kepada Allah Ta'ala. Kerana sabda Nabi SAW, tafakkaru fi khalqillah wa la tafakkaru fi khaliq, fa innahu la tuhitu bi fikrah. Artinya fikirkan olehmu pada segala kejadian ini, yang dijadikan ini, dan jangan kamu fikir pada Tuhan yang menjadikan makhluk, maka bahawasanya tiada dapat kamu hendak meliputi dengan dia oleh akal fikir kamu. Kata setengah arifin, maha suci Tuhan kita daripada ain ilmu kita, itu jahil kita dengan dia, dan ain jahil kita itulah dinamakan mengetahui kita dengan dia. Artinya kesudahan pengetahuan kita akan dia itu hingga sampai kepada tiada didapat akan hakikat zatnya, dan tiada dapat hakikat zat itu dinamakan mengetahui. Dan apabila tiada dapat kita ketahui akan setengah daripada makhluknya dengan mudah, maka betapa kita hendak mengetahui daripada hakikat Tuhan yang menjadikan sekalian makhluk, seperti firman Allah Ta'ala, wa ma ya'lamu junuda rabbika illahu, dan tiada mengetahui akan tentera Tuhanmu itu ya Muhammad melainkan Allah juga. Surah Mudassir ayat 31. Maka murad daripada tentera Tuhan itu ialah malaikat, perbuatan Allah. Baik, sudah jemaah yang dirahmati Allah sekalian, ini semacam ulangan ni. Ulangan daripada pelajaran kitab ustaz tu. Mulanya kena bawa kitab ustaz tu masa ngaji ni, mudah jadinya. Ini nak main ingat di kepala otak je, aduh, ramai lah ngelupa. Baik ahli jemaah sekalian, tak ada yang bawa kitab ustaz, tak ada. Lain kali bawa lah pakat-pakatnya. Ustaz pun kena bawa juga. Jadi senang sikit kita nak bicara. Sebab tinggi mana pengaji, kita asal ustaz tu penting. Supaya tuan-tuan puan-puan semua dapat jelas. Kalau ingat,
bila kita bincang wahdaniyah ni, perbincangan kita tak lepas daripada apa yang disebut kam yang 5. Kam 5 ataupun kam yang 6. Gitu. Tapi dalam kitab Ustaz tu perbahasan kita menafikan 6 kam. Ingat kam, ingat tak? Ada yang ingat kam? Lupa dah? Kam, lupa dah? Ke ingat? Afatul ilmi an-nisyan. Penyakit ilmu tu lupa. Bila lupa, bodoh semula lah. Dia bila ilmu tu tahu, dia tahu tu je dia lupa, bodoh lalu dah. Supaya orang tak ngaji lah. Yang ni lupa. Makan tu lupa. Aduh. Afatul ilmi, orang Arab gelar, pepatah Arab, penyakit ilmu, lupa. Gitu. Baik, musannif ni jangan lupalah, Imam Sanusi rahimahullah ta'ala, itu musannif. Pengarang kita ni Tuan Minal, tapi musannif tu maknanya Tuan Minal ni Syekh Zainul Abidin Al-Fatani ni, dia ambil matan dia daripada kitab Ummu Barahin. Ummu Barahin tu karangan susunan Imam Sanusi rahimahullah ta'ala. Apa kata Imam Sanusi? Wal wahdaniyatu, yang keenam daripada sifat yang wajib bagi Allah Ta'ala itu namanya wahdaniyah. Cakap Melayunya wahdaniyah ni artinya esa Allah Ta'ala. Allah Maha Esa. Allah tunggal, Allah satu je. Jadi bahasa Melayu yang sedap kita gunakan perkataan tunggal lah. Kalau gunakan perkataan satu boleh jadi separuh. Boleh belah separuh. Tunggal tak boleh belah-belah. Jadi diketahui daripada demikian itu bahawa segala bahagi wahdaniyah itu 3. Perbincangan kita tentang Allah Maha Esa itu bagi kepada 3 bahagian. Tapi tiap-tiap bahagian itu pecah 2. Yang pertama wahdaniyah pada zat, esa pada zat Allah, esa pada diri Allah. Maknanya zat Allah ini tidak bersusun daripada banyak zat. Boleh faham cakap gitu? Zat Allah tidak bersusun, tidak ada banyak zat pada zat Allah, melainkan tunggal esanya. Kita banyak zat kita ni. Darah, daging, urat, tulang, zat dah kita. Protein, karbohidrat, fats. Banyak benda ni. Vitamin A, vitamin B, vitamin C, vitamin Z. Banyak gila dalam badan kita ni. Tahu? Itu maknanya tidak banyak zat. Pada zat Allah Ta'ala jangan kita etikat gitu. Kita etikat Allah Maha Esa zatnya. Tiang ni nampak gaya je tiang je. Gitu kan? Pada tiang tu satu ada mozaik, pada tiang tu ada pasir, pada tiang tu ada simen, pada tiang tu ada besi dalamnya. Nampak banyak bendanya. Dan ada batu pula. Banyak benda pada simen. Jadi makhluk ni memang banyak. Zat kita ni terdiri daripada banyak zat. Boleh faham cakap gitu? Zat Allah Ta'ala tidak begitu. Itu kita kena nak faham gitu. Maknanya ketiadaan bersusun pada zat seperti berjisim. Yang menerima bahagi kita ni jisim. Kita ni jisim. Allah Ta'ala tak ada jisim. Dia Maha Esa. Kita ni jisim. Jisim apa makna jisim? Jisim makna sekujur tubuh kita ni. Jisim lah tu. Daripada ujung kaki ke ujung kepala dia gerak jisim.
Duduk pada manusia namanya jisim manusia, jasmani manusia, jasad manusia. Tu jisim jasad tu samalah. Jadi jisim manusia terdiri pada banyak darah, daging, urat, tulang dan sebagainya, tanah, air, api, angin dan sebagainya. Allah Ta'ala Esa. Jangan sebut zat Allah Ta'ala banyak pula zatnya, tak ada. Dan tiada pula bagi seorang zat seperti zat maknanya tak ada lah benda lain. Seseorang tu makna benda lain ataupun orang lain ataupun yang sama dengan zat Allah. Tadi pada zat Allah tidak terdiri daripada banyak zat. Ini tak. Di luar diri Allah tak ada satu zat yang lain sama dengan zat Allah. Siapa yang berkata ada satu lagi sama dengan zat Allah, syirik itu. Kufur pun dia juga. Sama dengan zat Allah. Jin ifrit besar sangat, sama dengan zat Allah. Kafirlah kalau orang cakap gitu. Tak ada sesuatu pun yang sama dengan zat Allah di luar diri Allah. Tadi dalam diri Allah tidak terdiri pada banyak zat. Adapun kita dan diri kita banyak zat. Allah Esa je. Ini tak. Ini zat Allah ada lagi. Jin ifrit pula serupa dengan zat Allah. Siapa berkata begitu kufur dan syirik lah. Dah dua dah tu. Kalau tadi kita mengesakan zat Allah, artinya dalam zat Allah tidak ada banyak zat. Yang kedua tadi maknanya di luar diri Allah kalau ada benda lain, jin ifrit ke yang sama dengan zat Allah, syirik dah tu, kufur lah tu. Jadi barang siapa mengatakan zat Allah tu banyak, kafir juga, syirik juga. Siapa mengatakan ada zat lain sama dengan zat Allah, kafir juga, syirik juga. Cuma hak yang pertama tadi, bila kita nak mengatakan Allah zat Allah Ta'ala ni banyak, terdiri daripada banyak zat, namanya kam muttasil, namanya bahasa Arab. Tak payah pening dengan bahasa Arab tu, cuma tuan-tuan faham ya saya sebut tadi. Yang kedua, kam munfasil, di luar diri Allah kalau ada satu zat yang lain, zat jin ifrit ke sama dengan zat Allah, siapa beriktikad begitu, kufur dan syirik lah. Gitu. Boleh dua dah. Boleh faham tuan-tuan perempuan? Senyap belaka moyok aja. Sejuk banjir. Kehadiran pun rongok dah, tak ramai lah. Tak apalah, sangkut banjir ke benda kan. Dapat faham ni dua benda ni? Dapat benda? Yang pertama, tak boleh kita nak katakan pada zat Allah banyak zat. Yang kedua, tidak ada zat yang lain sama dengan zat Allah. Dia ada dua tu. Dua-dua ni syirik belaka. Kam namanya, berbilang-bilang pada zat. Sama ada yang berhubung, namanya muttasil. Sama ada yang bercerai di luar zat Allah, namanya munfasil. Jelas ya? Ini di antara mata pelajaran yang rumit jugalah dalam tauhid ni. Tapi kalau betul huraiannya tidaklah rumit sangat kan. Jadi selesai dah tentang zat Allah. Yang pertama, tak boleh kita nak etikadkan zat Allah tu banyak zat pada diri dia. Yang kedua, jangan ada di luar diri Allah ada zat lain sama dengan zat dia. Dua-dua tu kam namanya. Apa makna kam? Berbilang-bilang. Cakap Melayu syirik lah. Siapa mengatakan begitu, syirik. Boleh ya Ustaz go through ya? Boleh ya? Kalau sangkut-sangkut dia bincang-bincang sesama demo.
Biar sama-sama faham molek ni. Ini kita dah tinggi kita baca ni. Kita kecil dulu, kita tak apa. Baik, yang keduanya, esa pada sifat. Tunggal pada sifat Allah. Dua juga, sama dengan zat juga. Cuma ahli jemaah sekalian kena faham. Cakap luruhnya esa pada sifat. Maknanya tunggal sifat Allah. Kalau dengar sekaligus sifat Allah ni esa. Sifat Allah tu esa. Betul ke sifat Allah tu esa je? Sifat Allah ni satu ke tuan-tuan, perempuan? Sifat Allah ni esa ke? Soalannya. Sifat Allah ni berapa? Banyak sifat Allah pasal. Hak wajib ngajinya 20. Tu Asmaul Husna tu, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Qudus, As-Salam, semua tu sifat juga. Cuma dalam bentuk nama. Jadi hak situ dah ada 199 sifat Allah. Tak betul kalau kita nak bawa sifat Allah tu esa, tak betul. Kena faham molek-molek. Cuba tengok dalam kitab kita. Berbilang-bilang sifat pada zat yang suci daripada satu jenis sifat. Esa pada sifat artinya esa pada satu-satu sifat. Kodrat satu aja. Iradat esa saja. Ilmu esa saja. Itu maksudnya. Bukan satu sifat aja. Tuhan berapa sifat? Satu je. Esa. Wahdaniyah. Bengong itu. Bukan esa pada satu-satu sifat. Kena ambil tanda molek tu. Dia beza dengan zat. Zat esa pada zat. Betul. Tapi pada sifat esa pada satu-satu sifat. Bukan sifat Allah satu. Jangan pandai gitu. Sifat Allah berapa banyak? Tak diketahui di kita banyak. Faham ke tuan-tuan perempuan? Kena faham molek ni. Ngaji letihnya. Pening. Kalau cakap esa pada zat, esa pada sifat, esa pada af'al. Kalau ambil lurus gitu, kena kata sifat, sebut. Tuhan ni bulat gaya bola. Gitu je Tuhan ni. Esa zat, esa sifat bukan gitu. Esa pada satu-satu sifat. Boleh ikut itu. Esa pada satu-satu sifat. Bukan esa sifat Allah. Faham ke? Mesti sekali. Kena faham molek ni. Letih kalau tak faham. Pada satu-satu sifat tu wajib Maha Esa. Tapi kalau cakap luruhnya, esa pada zat, esa pada sifat, esa pada af'al. Cakap lurus kalau orang. Borok kedai kopi bolehlah. Hak yang sebenar haram tak betul. Takkan Allah ni satu je sifatnya. Hak wajib kita belajar 20. Asmaul Husna 99. 119 dah situ. Jelas ya? Cuba tengok dalam kitab ini. Disebut terang-terang ni. Tengok atas sekali muka surat 58. Berbilang-bilang sifat bagi zat yang suci daripada satu jenis. Seperti adanya baginya 2 kodrat, 3 kodrat, 4 kodrat. Atau lebih banyak. 2 iradat, 2 ilmu. Atau lebih banyak. Itu maksudnya. Asa ilmu Allah. Asa kodrat Allah. Asa iradat Allah. Asa
Ar-Rahman, asa Ar-Rahim. Tak ada pula pemurah Tuhan ni ada dua jenis. Tak ada. Syirik saya berkata begitu. Dan tiada bagi lainnya sifat seperti sifatnya. Ya, itu mudah sikit. Itu yang pertama tadi. Maknanya pada zat Allah hanya ada satu kodrat saja, satu iradat saja. Esa pada satu-satu sifat. Yang kedua, tidak ada sesuatu pun yang mempunyai sifat macam sifat Allah. Faham tak? Jangan khabar inilah banyak benda terpongkangnya orang Melayu masa ini. Kena pula rajin pergi bomo. Kenapa anak awak tengok anak puan buat ada orang ustaz? Maksud dia anak dia tu kena sihir. Jadi makna tukang sihir berkuasa menyakitkan anak dia. Allah Ta'ala berkuasa juga menyakitkan anak dia. Syirik lah tu. Syirik, kafir hidup-hidup. Bahaya. Sebab tu kena kalau nak pergi ke Tok Bomo ni kena molek. Naik je pintu rumah Tok Bomo, cakap dalam hati, Tok Bomo, abang ni tak boleh menyembuhkan penyakit anak kau. Tuhan menyembuhkan dia. Kau datang ni ikhtiar je dengan awak. Suruh abang berdoa gitu aja. Bukan abang boleh menyembuhkan anak kau. Boleh cakap gitu? Jangan cakap kuat halau. Faham tak? Kena betulkan hati kita dah. Nanti bila siap, aduh, pandai tu Bomo, tu pandai tu Bomo, tu pandai tu Bomo. Syirik lagi. Untuk Bomo pula boleh menyembuhkan. Faham ke semua orang ni? Kena buat bodoh gitu lah. Jangan cakap kuat, cakap tepi tangga, cakap seorang ni. Kau bisik nanti. Baru selamat akidah. Dia dapat tak selamat akidah. Jadi kalau ada orang kata apa nak jin boleh menyakitkan anak kita, tapi pada satu saat kita tahu juga Allah menyakitkan anak kita, jadi syirik. Mustahil begitu. Kita tak nafi adanya sihir, adanya jin tu ada. Tapi ingat, bila berlaku sakit bukan jin tu menyakitkan, Allah Ta'ala. Sebab ya, boleh sebut sebagai sebab. Kenapa mati? Kerana COVID-19. Tapi kalau COVID-19 saja je syirik juga. Hai banyaknya benda ni dah. Itulah kena betul itu. Jangan khabar ada pula kuasa lain boleh menyakitkan, ada kuasa makhluk lain boleh mematikan dan sebagainya. Kalau ada percayaan begitu, artinya di sana ada dua kodrat Allah. Satu kodrat Allah yang mematikan itu pada Allah, satu kodrat Allah yang mematikan pada jin atau pada COVID-19. Syirik belaka. Faham itu ya? Jadi kalau ada begitu, jadi ada dua. Allah mematikan, jin pun mematikan. Sah kesyirik betul itu. Kafir betul itu. Wajib syahadat boleh. Jadi pada zat Allah hanya ada satu sifat, kodrat satu, iradat satu, semua satu. Tak boleh ada dua. Kalau ada dua jadi payah dah. Kodrat A nak buat pagi ni pukul 10 ni, kodrat B pula nak buat petang pukul 10 ni. Tak serabut. Tak masuk akal lah gitu. Barang siapa beriktikad pada zat Allah itu ada dua jenis zat, dua kodrat, dua iradat, itu syirik pada Allah. Kemudian di luar di Allah ada satu kuasa lain, iaitu kuasa jin tadi boleh mematikan anak kita, boleh menyakitkan anak kita. Sedangkan hak mati betul anak kita Allah. Jadi ada dua Tuhan. Syirik itu. Boleh tuan-tuan ikut ya?
Dah dua tu. Yang pertama tentang zat Allah, menafikan dua juga. Sifat Allah menafikan dua juga. Baik, kita pergi yang ketiga. Wahdaniyah pada perbuatan. Perbuatan Allah Ta'ala berlaku pada semua makhluk. Tuan-tuan, muslimin-muslimat kena faham. Cerahnya lampu ni, berpusingnya kipas ni, beradanya kita di sini, tertegaknya masjid ini, tu air banjir hujan tu, tiba-tiba naik air gitu gini, semua tu adalah perbuatan Allah Ta'ala. Kita ni boleh berjalan, boleh berlari, boleh duduk sela ni semua perbuatan Allah Ta'ala. Napas kita tu pun perbuatan Allah Ta'ala. Kelip mata kita tu pun perbuatan Allah Ta'ala. Cakap mudahnya, segala-galanya perbuatan Allah Ta'ala. Faham tu? Jangan cakap dia lain makan nasi, oi kenyangnya kau makan nasi biryani kambing panggang itu ini. Saudara 3 pinggan nyontok. Kenyang nasi. Tapi mengenyangkan nasi, mengenyangkan. Allah Ta'ala mana? Tak ada Allah Ta'ala je. Kafir lalu. Kafir murtad lalu. Syirik lalu. Mana boleh? Yang mengenyangkan Allah, bukan nasi. Nasi sebagai sebab je. Faham ni? Ini jaga molek. Aduh, kau lega betul. Pagi tadi pusing kepala, pening kepala, demam nasinya. Kau telan pening 12 15 minit, cerah mata, hilang pening kepala. Cakap di mulut tak apa, jangan nyontok ke hati. Dalam hati Allah hak menyembuhkan. Selori makan Panadol apa, kalau Tuhan kata tak sembuh, menonggeng kau teruk lagi jadi. Tak boleh. Tak boleh kata. Jadi ubat sebab je. Kuman sebab je. Hantu syaitan sebab saja. Hak menyakitkan, menyembuhkan Allah Ta'ala. Itu perbuatan Allah Ta'ala. Faham tak? Kena duduk hati sama hak tu. Jangan duduk gali aja ambo. Segar kau pergi klinik Sleman. Kena cocok 2 jarum. Boleh berjalan laju. Sleman pula jadi Tuhan dia. Kusut tu. Aku tak ada lah ke situ aku. Pergi sama. Nombor satunya klinik Rajesh. Bukan main aksi orang temelung. Kau tak ada benda. Kena bisa sangat untuk kau pergi ke Rajesh. Segar lalu. Apa tu? Cakap di mulut tak apa. Nyontok ke hati syirik. Hati tak terbela, punahkan. Letih semayang hari-hari. Letih puasa. Tolak dia Allah Ta'ala kerana kufur dan syirik tak sedar. Ya, klinik rajih dah. Kuat sekali kata dia. Bagi ubat kuat sekali. Doa je kadang-kadang. Koma ada mengalami demam ketar, pergi klinik itu, pergi antibiotik, pergi klinik itu, pergi antibiotik, pergi klinik itu, pergi bagi antibiotik. Dia dah sampai 3 kali dia doktor khabar. Kata dia, makcik kata dia, koma dah beri paling kuat antibiotik. Tapi ketar je malam-malam. Makan Panadol segar sekejap. Kat 2 bulan je dah. Tak jadilah makcik. Kita nak bagi surat ni. Makcik wajib pergi ke hospital. Pergi cek segala organ. Allah, doktor punya ilmu kan. Cek semua organ kata dia. Dia tahu dah. Dia gelar apa tu? Bakteria. Dia tahu. 3 antibiotik yang paling tinggi topas. Tak mau segar. Balik bincang-bincang gitu gini. Penyakit Allah Ta'ala buat.
Kita minta tolong Allah jelas senang. Tak sudah minta tolong doktor. Ambil airnya muda belau. Doa kulna yana rukuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Baca selawat kamilah, baca selawat tiup. Minum. Malah tu hilang gegar. Hilang ketawa. Padahal dah 2 bulan. Doktor naik pening. Minum lagi malam tu. Dia jadi macam cirit-birit pula. Dia nak buang penyakit. 3 butir minum. Malam tu tak ada gigit dah. Padahal 2 bulan ketah sama malam. Sembuh sampai ini. Tak ada ke hospital pada orang. Tahu tak tuan-tuan? Ada yang inyo bodoh. Bukan inyo tu menyembuhkan. Kunayana tu yang menyembuhkan. Doa pada Allah tu yang menyembuhkan. Allah yang beri sembuh. 3 klinik pening. Ramai orang gitu. Ustaz kalau kawan-kawan kita ialah minta pada Allah, doa pada inyo muda. Ramai segar orang pada inyo muda je. Mampu dengan antibiotik, tak antibiotik tapi doa. Pasal apa? Perbuatan Allah Ta'ala. Nampak? Sakit perbuatan Allah Ta'ala menyembuh. Payah benda begini tuan. Surat berjela sains doktor tu agak Mumbai nonton sampah. Tak pergi pun ke hospital. Satu hari di hospital rata ceknya gitu gini masuk scan dan masuk benda tergabut pula. Bukan ustaz tak pergi hospital, ikhtiar lah tuan-tuan perempuan, tapi kena letak Allah depan. Kena letak Allah depan. Yang segala perbuatan yang berlaku perbuatan Allah Ta'ala. Kalau kita bakar sampah, ini tak usah bakar lah macam hujan ni, dia basah tak jadi kan. Kalau sampah cukup kering, kita bakar sampah, hangus lah. Api ke yang bakar? Asbab betul, tapi hakikat Allah Ta'ala yang bakar. Hari-hari perempuan semua balik rumah kan dapur nyang kan, ambil dedeh pisau putus aja. Apa namanya sawi, putusnya kangkung, putusnya dengan pisau kan. Ya nak nampak dia mata sebabnya pisau lah mutus itu. Habis hati kena jaga itu. Yang memutuskan tu qudrat Allah Ta'ala, perbuatan Allah Ta'ala. Faham tuan-tuan sekalian? Biar molek. Kadang-kadang silap dedeh ke tangan pula. Jadi yang mendedeh tangan kita tu pisau ke? Zahir. Sebab saja pisau. Tapi yang memutuskan Allah Ta'ala. Itu kena faham oleh semua orang. Api tidak membakar. Semua perbuatan Allah Ta'ala. Dalam bahasa kita digelar memberi bekas. Jadi betul-betul ni. Cerah betul lampu, pusing betul kipas. Turun betul hujan. Perbuatan Allah Ta'ala. Faham ni tuan-tuan? Membaik? Jangan apa namanya ambil mudah. Kena faham balik-balik. Jadi bila dah kita khabar gitu, apabila dah kita beriktikad begitu, segala-gala yang berlaku adalah perbuatan Allah Ta'ala. Jangan pula kita khabar ada perbuatan yang lain. Tak ada. Siapa mengatakan ada perbuatan yang lain, itu yang kita sebut tu. Kalau kata Panadol menyembuhkan ciri, kalau mengadakan apa ni COVID-19 mematikan ciri, kalau ada santau ke jin ke payah sangat benda, bagai-bagai benda lagi lah yang untuk bawa punya ilmu ni bukan Allah Ta'ala sebenarnya. Gitu. Jadi perbuatan Allah Ta'ala yang benar berlaku. Jadi bang siapa mengatakan ada Allah Ta'ala boleh ada benda lain boleh buat macam Allah Ta'ala buat, itu namanya mumpasil. Maknanya di luar diri Allah ada benda lain boleh buat. Allah Ta'ala menyembuh. Kita kata Panadol juga menyembuhkan. Jadi Allah Ta'ala mematikan. Kita kata pula COVID-19 mematikan. Kita kata Allah Ta'ala yang memutuskan sawi. Kita kata pisau yang memutuskan sawi. Jadi gitu. Sebagai sebab sahaja, tak lebih dari itu. Faham ni tuan?
Itu namanya kam munfasil. Di luar diri Allah ada perbuatan lain yang menyamai perbuatan Allah Ta'ala, yakni memberi bekas. Yang kedua, dari segi perbuatan Allah Ta'ala, ini fahaman Mu'tazilah. Pastilah sesat ini. Orang Mu'tazilah kata Allah Ta'ala ini bila dia buat pisau, Allah beri kuasa pada pisau tu untuk memutuskan. Bila Allah buat api, Allah beri kuasa pada api itu untuk menghanguskan. Allah jadikan manusia, Allah beri kuasa pada kita. Nak jadi kaya boleh jadi kaya, nak jadi senang boleh jadi senang, nak jadi sihat boleh jadi sihat. Beri kuasa pada kita. Cukuplah 3 contoh kan. Jadi Allah Ta'ala ni buat api, diberi kuasa membakar pada api. Bila api tu membakar, kuasa api sendiri. Bila Allah buat pisau, Allah beri kuasa pada pisau untuk memutuskan sesuatu. Jadi Allah beri kuasa tu pada pisau. Masa pisau memutuskan sawi tu, pisau sendiri memutuskan sawi. Allah tak campur tangan. Begitu yang kita manusia. Allah tak jadikan manusia, beri kuasa nak buat kerja yang lebih, nak jadi cerdik, nak jadi kaya, nak jadi jutawan, buat kuasa sendiri. Masa manusia buat kerja tu, kuasa manusia itulah. Tapi kuasa yang Allah beri. Payah juga kita nak kapir ke tak boleh. Sebab tu tak kapir golongan ni, tapi sesat sangat. Payah juga ulama pun jadi berpeluh nak mengabar. Tapi syirik juga. Mana boleh kuasa membakar, satu duduk pada zat Allah, satu kuasa mutlak. Lepas tu ada pula kuasa membakar pasing ke pisau. Mana kuasa membakar hak duduk pada zat Allah Ta'ala, ambil secolek beri ke pisau. Maka pisau pun memutuskan, api pun menghanguskan. Tak jadi dua zat. Pada Allah satu, pada pisau satu, pada Allah satu, pada api satu, pada Allah satu, pada manusia satu. Hakikatnya syirik juga, sesat sangat ni tuan. Walau tidak secara mutlak ulama mengkafirkan, tapi kalau nak kafir boleh dah. Tapi ulama ni beralus itu saja. Faham gitu? Mana boleh jadi gitu? Walaupun ia api yang membakar, tapi itu sebab saja. Kalau tak izin Allah tu, Nabi Allah Ibrahim tu langsung tak hangus, faham. Sampai juga puan ni dia jawab. Kata dia, Tuhan ambil tauliah api. Hari tu dia beri tauliah api kepada tauliah bakar pada api. Bila kes Nabi Allah Ibrahim, Allah tarik balik tauliah pada api tu. Mana boleh tarik tauliah gitu. Nampak? Tak betul. Apa kes Nabi Allah Ismail? Tuan-tuan, dalam riwayat itu Nabi Ibrahim sembelih kali yang pertama tu tak lu kot. Nabi Ibrahim tanya, wahai pisau, kenapa tak lu? Wahai pedang, kenapa tak lu leher anak aku? Ada riwayat mengatakan berjawab pisau tu. Kata dia, sebab Nabi Ibrahim lepas dia dedeh leher anak dia tak lu, dia bantai ke batu, terbelah batu. Gagah tak gagah Nabi Allah Ibrahim. Terbelah batu dengan pedang dia tu. Punya keras, punya tajam. Tapi leher anak dia tak lu. Tapi jawab dia pisau, Allah tidak mengizinkan. Betul lah. Maknanya pisau sebagai sebab je. Kalau Allah kata lut, Allah kata tak lut, tak lut. Dia ada yang pertama tak lut. Bukan soal pisau. Allah tidak kehendaki. Nampak? Kuasa Allah bukan kuasa pisau untuk memutuskan. Itu kena faham tuan-tuan sekalian. Yakni tidak kita ketahui akan hakikatnya. Tapi hakikat yang sebenarnya kita pun tak tahu. Tapi yang sekadar kita boleh bahas itulah 6 syirik ataupun 6 kam. 2 pada zat, 2 pada sifat, 2 pada af'al, pada perbuatan Allah Ta'ala. Jadi sekadar itu perbahasan ulama membahaskan secara beralus itu sampai ke 6 syirik itu. Mana kita tauhid pun kalau tuan-tuan buka perbahasan 6 gitu lah.
Tapi hakikat sifat, hakikat zat, hakikat af'al Allah kita pun tak tahu. Kepada Allah. Jadi apa yang kita fikir, tafakkaru fi khalqil, fikir tentang makhluk Allah. Apa tujuan? Tujuan untuk tahu Allah ada. Fikir ada langit, ada bumi, tentu ada Allah menjadikannya. Itulah fikir. Kemudian tak cukup fikir Allah Ta'ala ada saja. Tak cukup Allah menjadikan alam, tapi kena fikir lagi, dalam lagi fikir. Tentu Allah Maha berkuasa. Kalau Allah lemah toye, Allah lemah long lai, tak boleh buat gunung. Tak boleh buat langit. Untuk sempurna langit. Tapi Allah Maha gagah, maka Allah boleh buat. Kemudian Allah berkehendak. Jadi banyaklah. Ini kita selalu bahas. Fikir tentang makhluk Allah supaya confirm adanya Allah dengan segala sifat kesempurnaannya. Jangan kamu fikir tentang zatnya. Kita tidak disuruh mikir tentang zatnya. Zatnya ada sahaja. Tentang zat Allah, maujudun, ada. Tak boleh nak fikir Tuhan ni besar mana, Tuhan ni duduk mana, Tuhan ni siapa warisnya, Tuhan ni siapa yang buatnya, Tuhan ni siapa muayyahnya. Tak boleh. Itu tak payah tanya. Kata dia, fa innahu la tuhitu bihi fikrah. Tidak meliputi oleh akal fikiran kamu. Yang fikir tentang zat Allah, fikir tentang sifat-sifat Allah. Gitu. Kata setengah arifin, maha suci kita, ilmu kita jahil, jadi kita tak tahu tentang zat Allah. Tentang zat Allah kita tak banyak tahu. Kita tahu ada sahaja, tak lebih daripada itu. Bagaimana tentang zat Allah kita tak tahu. Bila kita tak tahu, maka itulah sebenarnya tahu. Selagi dapat bukan pendapat. Bila tak dapat, itulah pendapat. Orang dulu cakap, orang dulu, selagi dapat bukan pendapat. Bila tak dapat, itulah dapat. Pelik cakap. Ya tuan-tuan, tanam biji mentimun, batas molek kan, halus je biji mentimun, tak halus kan. Lebih-lebih berbudur putih kan dalam tu. Kita pun kepek-kepek. Kalau polybag lah. Kalau batas tak batas tu lah. Kita pun jiru. Kita pun apa nama baja gitu gini. Dalam 2-3 hari naik cotok sikit. Dan seminggu naik dah dia. Sampai 4-15 hari terbit daun, terbit batang. Membelit pada kita punya payah sangat. Para benda. Apa benda keluar? Para lah dah, bukan para. Junjung pada pokok tu kan. Jadi naik tu. Cuba tuan-tuan ambil biji tu, biji timun ada. Ambil pisau jilid belah. Dia keluar ke batangnya. Boleh? Dia keluar ke buahnya. Boleh? Sebab esok dia akan keluar tu buah besar ni. Banyak pula tu. Kuning je bunga. Ada ke dalam biji tu? Dapat tak? Dapat benda tuan-tuan? Benda yang tuan-tuan dapat bila tuan-tuan belah nak cari pokok mentimun ataupun buah mentimun atau bunga mentimun dalam biji. Dapat tak? Dapat ke tak? Tak dapat. Apa yang tuan-tuan dapat? Tak dapat apa pun kalau belah tu sempurna gitu aja. Jadi apa yang tuan-tuan dapat? Sedangkan dia akan keluar buah. Dia akan keluar buah. Jadi apa yang tuan-tuan dapat? Kenapa boleh keluar buah? Kenapa boleh keluar bunga? Kenapa boleh keluar batang dan daun? Kenapa? Kuasa Allah. Itulah pendapatnya. Bila tak dapat, sempurna apa namanya benih mentimun tu tak dapat benda. Tapi kita dapat iman. Nampak? Dapat akidah. Dapat Allah Ta'ala situ. Itu dia maksudkan. Bila tak dapat, itulah pendapat. Bila dah tak dapat betul. Tak reti gaya kan.
Korek bercincang kawan tu sampai hancur lebung pun tak dapat. Tapi kita buat keputusan. Situlah kuasa Allah. Nampak tak? Itu maksud cakap tadi. Selagi dapat, bukan pendapat. Bila tak dapat, itulah dapat. Dapat mana? Dapat iman. Dapat mana? Dapat Allah. Nampak? Ini bodoh aja. Kaji timun pun dapat Allah. Belum cerita pokok durian tau. Pokok durian besar ibu kaki. Cuba belah, hancur lebur. Tak dapat apa. Tapi 4-5 tahun besar ni dah. 10 tahun sepembeluk. Berjuta-juta daun. Beribu-ribu dahan. Buah pula. Berjuta-juta pula bulu, apa namanya, duri-durinya. Manis pula. Sedap pula makan sangking. Gitu. Padahalnya, biji tak ada apa-apa. Tak dapat apa-apa. Tapi itulah pendapat. Dapat kuasa Allah. Nampak tuan ya? Jangan pelik bila Ustaz cakap. Selagi dapat bukan pendapat. Bila tak dapat, itulah dapat. Dapat tu, dapat pendapat tu. Dapat iman itu. Dapat Allah itu. Ini maksud Tok Guru kita. Ain ilmu kita itu jahil kita dengan dia. Tak dapat tadi. Tak benda-benda dalam biji timun tadi. Ain jahil kita itu dinamakan mengetahui dia. Dapat. Dapat Allah tu. Mengetahui Allah tu. Dia tu Allah. Artinya kesudahan mengetahui kita. Dia itu sehingga sampai ke tidak dapat hakikatnya. Mana dapat? Puas kita belah sampai hancur sempurna tak guna. Tak dapat benda. Bila tiada dapat kita ketahui setengah makhluk ni. Maka betapa perlu dapat mengetahui hakikat Tuhan. Tapi kita yakin dah. Hakikat Tuhan. Dia yang menjadikan sekalian alam. Akhirnya Allah sebut, wa ma ya'lamu junuda rabbika illa hu. Tiada mengetahui akan tentera Tuhannya, ini malaikat. Ya Muhammad, malaikat Allah juga. Banyaklah malaikat yang menjaga langit, menjaga bumi, menjaga diri kita ni cukup banyak. Ada pandangan ulama sekelip mata kita 60 orang malaikat bergerak. Demikian maksud tentera Allah. Wallahu alam. Baik. Sekadar itu uraian Ustaz. Baik, kalau ada soalan Ustaz buka. Balik umur kan, cek balik kitab Ustaz tu dalam membahaskan kam, tajuk wahdaniyah. Ada kam tu ada siap Ustaz susun ke 6 tu. Kam muttasil pada zat, kam munfasil pada zat, kam muttasil pada sifat, kam munfasil pada sifat, kam muttasil pada af'al, kam munfasil pada af'al. Kemaskan balik tuan-tuan. Bila kita ngaji kitab besar ni, kitab kecil tu tinggal. Kita bermula daripada kecil aja jadi besar. Akan datang kita sambung perbincangan perbuatan Allah Ta'ala. Tadi dah bahas panjang juga dah perbuatan. Ini ada bahas lagi, so, insyaAllah. Baik, Ustaz buka soalan, sila. Payah ke gaji? Tok Guru Ustaz dia kata mudah payah. Bila dah faham, mudah lah. Bila tak faham, payahlah. Gitu. Orang tanya dia, Tuan Guru ngapai Quran ni mudah ke? Mudah payah. Jawab. Kenapa mudah? Ada orang dapat. Kenapa payah? Ramai orang tak dapat. Mudah payah. Baik, ada soalan sila. Ada soalan okey ya? Baik, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa ala alihi ajmain. Allahumma ja'alna minat tawwabin wa ja'alna minal mutatahhirin wa ja'alna min ibadikas shalihin. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rashada wa hayyi lana Allahumma afina min kulli bala'i dunya wa azabil akhirah wa asrif anna syarrad dunya wa syarrul akhirah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.